Yang pertama saya ingin sampaikan kepada awak semua yang kita kelab sekarang ni bukan nak kata dilandakan krisis, tetapi ada isu-isu dan dugaan-dugaan daripada awal tahun hingga ke hari ini. Semalam saya ajak player semua datang berjumpa dengan saya, duduk pasal players termasuk dengan jurulatih-jurulatih sangat, orang kata, down, sangat kecewa, sedih kerana berasa begitu tidak bernasib baik. Tetapi semalam lepas tu saya ada berbual, saya berduduk dengan Nacho Insa, dan dia ada cakap sesuatu kepada saya yang tarik perhatian saya. Dia cakap, bos, dalam krisis macam gini pun kita still in the tournament. First dia cakap is the crisis of injuries. Romel Morales injured, dan kita ada Arif Aiman injured. Sangat kita rasa tanpa dia. El Kece, offensive midfielder kita, injured. So ada beberapa key players injured. Dan lepas tu ada 3 pula pemain yang kena ban. John, Figu, termasuk dengan Hector. So kita ada banyak pemain yang ada yang kena ban, ada yang injury. Apa yang kita buat adalah kita terpaksa pakai apa saja yang kita ada. Lama, selama 12 tahun, kalau anda perasan, saya tak suka ikut trend. Ikut trend ni bermaksud apabila ramai pihak, kita kena ada keyakinan diri, setiap individu yang ada di sini. Kerana apabila ramai sangat pihak ada satu pendapat ataupun opinion, tak semestinya awak kena ikut. Tetapi kalau boleh, buat satu penilaian tu berasas dengan fakta dan penilaian sendiri on paper. So memang kita ada attacking midfielder seorang, oleh kerana saya takut katakan macam AKC injured. Pasal kalau kita tengok midfielder kita semua very defensive. Afiq Fazail defensive midfielder, Nacho Insa defensive midfielder, dan juga kalau kita tengok Nacho Mendes, dia macam Afiq Fazail, dia defensive midfielder dan box to box midfielder. So they are not attacking midfielders. Saya suka benda balance. Saya suka 3 di tengah. Saya suka ada 1 defensive midfielder, 1 box to box midfielder, dan 1 attacking midfielder, which is creativity. Samu Castillejo tak boleh kerana dia injured, out. Heberty 37 tahun, dan AKC injured. Jadi saya beli lagi seorang kepada position yang sama. Kerana bagi saya itu adalah satu position yang kritikal, kunci dalam bola sepak, di tengah, merancang. Dan saya letak 1 defensive midfielder. Pasal saya cakap Nacho Insa ni dah 38-39 tahun. Kalau dia injured, siapa nak duduk kat situ? Kerana saya lebih suka Afiq Fazail dan Nacho Mendes sebagai box to box. So saya perlukan ada lagi seorang, nombor 6, di mana position Nacho Insa. Itu pun telah diselesaikan. Dan saya cakap Arif tak ada. Now Oscar terpaksa main kanan. Dan jikalau saya perlukan more pace di sebelah kiri, Jonathan Silva punya position, saya perlukan lagi seorang pemain di situ, dan di mana dia boleh juga bermain striker. Pasal kalau kita tengok Arif, saya selalu letak dia right midfielder, 3-5-2 right midfielder bila main local competition, dan saya akan letak dia di pair dengan striker as a second striker apabila kita main Asian Champions League. Kerana we try to play behind the defender pasal dia ada pace. So kita cari pemain dengan profil yang sama. Mid transfer window buka Januari, dan mid transfer window kita akan beli 3 lagi pemain. Alhamdulillah kita ada bajet. Saya akan keluarkan 1 atau 2 ketika ini, selepas itu. So ini yang sedang berlaku. Dan isu pasal orang cakap berkenaan dengan Hairo, kalau kita tengok track record dia sebelum dia datang ke sini, dia skor banyak gol dalam competition, bukan Champions League, Conference League kalau bawah. Lebih kurang macam gitulah, macam ACL 2 lah. And kalau kita tengok di sini pun bukan dia tak skor langsung, dia dah skor 14 gol. Jadi kalau kita nak mengecam sepenuhnya ke, tak masuk akal juga. Pada saya, pada pendapat saya, he is very, orang kata, unlucky. Memang betul-betul tak bernasib baik. But saya juga tak boleh ketepikan kerja keras yang dia dah lakukan. Contoh,
Dalam stats tersebut kita tengok berapa kali dia run to the space ataupun collect ataupun try to hold a defender, di mana memberi ruang kepada kita punya wingers to make a play. Jadi these adalah fakta-fakta penilaian yang patut kita harus buat sebelum kita menilai seseorang player. Memang tak nampak cantik, tetapi kalau kita tengok Bergson is very clinical dalam box, scoring goals, tetapi dia punya work rate tak setinggi macam Hero. Dia tak banyak press macam Hero. Jadi setiap pemain atau striker ada different character, dan kita harus identify di mana kekuatan mereka, di mana kelemahan mereka. Lepas tu kita patut balancekan the squad. Ini yang kita tengah buat. Tetapi macam mana yang saya katakan, kita dilandakan dengan krisis ini. Jadi di sini kita terpaksa buat masa ini menggunakan apa yang kita ada. Kalau awak nak buat fakta, cakap dengan saya berapa gol Bergson score ACLE. Bergson tak ada score ACLE. So awak tak pernah komplain pasal tu So nak buat satu penilaian, jangan ada favoritism. Orang kata berat sebelah. Dia score Malaysian League banyak gol, ACLE cuit bola hilang, tak ada orang cakap apa-apa. Tak boleh hold, hilang, tak ada orang cakap apa-apa. So takkan nak tujukan kat seorang pemain je. Kena realize juga kelemahan-kelemahan yang lain. Just because kita kenang kepada jasa yang lagi seorang ni dah skor banyak gol dalam lokal pertandingan, tetapi jangan kita ketepikan diorang punya prestasi dan keupayaan dalam local league dengan Champions League. Dia adalah pertandingan yang berbeza. Itu pasal sebenarnya yang saya rindu sangat ni is figur si botak tu. Dia yang saya sangat rindukan. Tapi buat masa ni dia kena ban. Kita kena tunggulah proses perbicaraan tersebut, kerana dia adalah kunci yang mana dia bagi orang keliling dia main. Macam Diogo, ingat Diogo dulu? Macam Diogo, dia boleh skor ataupun dia boleh tengok berapa banyak gol Arif Aiman dan Gonza Cabrera skor ketika itu. All because of Diogo. Tarik pemain, false nine boleh, target man boleh. So saya lebih suka striker macam tu. Saya tak suka ada target striker sahaja. Itu bagi pandangan saya lah. Tapi macam mana pun kita perlu ada dua. Macam contoh kalau kita tengok prestasi pemain muda kita, Teto. Oh bagus, oh boom. And then sekali semalam dia hilang. Dia orang manusia, benda ni berlaku. Semalam dia hilang. Semalam Hidalgo pula perform. Bila masuk, saya pun terperanjat tengok. Okay, good. So ada pemain kadang perlu step up, dan ada pemain juga melalui senario di mana senario dan situasi yang berbeza. Bayangkan dia dalam AMD punya projek pasukan nombor 2 je, on the bench saja, tak ada orang tengok muka dia pun. Kita ambil dia, boom, terbang. Yang found dia is Luciano Figueroa dengan Benjamin Mora lah, yang nakkan sangat dia dalam first team. Masa tu saya tak tahu. Dia cakap boleh tak nak ambil budak ni umur 16 ke 17 ketika itu dalam first team, to join the first team. Saya cakap siapa? Kata Arif Aiman. Masa tu saya tak tahu. Then Lucho dengan Benjamin Mora cakap okay, dia akan join training, datang tengok training. So saya datang tengok training, saya cakap, "Uish, siapa budak ni? Mana kau jumpa?" Cakap, "Boss, this kid was playing JDT4 and JDT3. I want to put him first team." Cakap, "Are you confident?" I said, at least, dia kata at least bawa pre-season. Tu yang kita bawa pergi Dubai. Daripada situ saya cakap, put this guy. Itu juga main peranan kenapa confident Sapawi down, because this budak naik terlampau cepat sangat, and susah nak masuk balik first 11 pasal dia ada. Yang pertama saya ingin sampaikan kepada awak semua yang kita kelab sekarang ni bukan nak kata dilandakan krisis, tetapi ada isu-isu dan dugaan-dugaan